Hai, 1 minit hari ni. Okey, hari ni siapa yang pakai Toyota, Toyota Wish, Toyota Estima, ataupun yang pakai kompresor jenis yang ada kontrol waf tu. Maksudnya kompresor dia jalan tu bukan ikut magnet. Kompresor dia tu jalan senang cerita pakai sistem pressure yang melibatkan waf, kontrol waf. Okey, untuk siapa yang pakai kereta ni yang ada masalah kompresor dia kejap okey, kejap tak okey, kejap okey, kejap tak okey. Macam kereta ni, dia dah tukar kompresor 2 bulan dah. Dia dah pergi check beberapa kedai lah. Dan semua kata kompresor dia rosak dan minta tukar lah. Okey, sebenarnya tak. Untuk kereta-kereta macam ni kita ada satu cara check dia. Okay, cara dia kita kena tengok faulty code dia dulu. Faulty code dia tu kita boleh tengok dekat panel aircon dia tu. Dia ada cara tekan button tu untuk berapa faulty code keluar. Macam kereta ni bila saya check faulty code dia naik 2124. Okey, 2124 tu maksudnya biasanya sebab gas kurang. Kalau gas kurang tu kita tahulah mesti ada bocor. Jadi bila saya check, ni tengok sini. Ni bocor dia. Dia bocor kat sini je. O-ring kat sini. Ni O-ring dia. So saya cabut benda ni sebab dia penuh dengan minyak tadi. Dia keluar nampak. So saya cabut benda ni. Okey, saya cabut benda ni, saya pasang O-ring yang baru, saya pasang balik, saya masuk gas. Settle. Jadi saya akan buat video, kita tengok okey tak okey. So tunggu.